Ya, salam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semua boleh duduk. Okey, baik. Jadi pastikan buku yang ada pada meja awak adalah buku matematik saja. Okey, pastikan tak ada sampah di bawah meja awak. Okey, cek dulu sebelum kita mulakan kelas ni. Okey. Okey, baik. Jadi sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, kita akan mempelajari topik yang baru. Jadi sebelum saya mulakan kelas, saya akan bagi sedikit teka-tekilah umpamanya pada awak. Sekejap. Okey. Jadi kita akan menggunakan wheel of name ni lah untuk memilih orang yang bertuah untuk tampil ke hadapan bagi menjawab pertanyaan saya pada hari ini. Okey, siapa tu? Alright, nama Nur Isyal Umairah. Okey, siapa? Okey, boleh tampil ke hadapan. Okey. Okey, semua seperti mana yang semua tahu, hari ini, bukan hari inilah, pada bulan ni merupakan apa? Bulan apa? Bulan April ataupun dalam Islam bulan jadi masih beraya kan. Jadi selalunya pada usia awak dapat apa? Duit raya. Awak dapat duit raya. Okey, jadi saya nak tanya kepada Isyal lah. Okey. Anda kata pada hari raya saya memberikan awak duit ni, sampur raya. Okey. Pegang dulu. Okey. Jadi awak nampaklah perkataan ni. Okey. Apa yang awak akan buat? Okey. Awak buat apa? Menabung. Awak akan buat apa? Menabung. Okey, sebab perkataan ni adalah tabung lah. Jadi apa awak akan buat? Okey, kita tengok. Okey, berapa ringgit dia dapat tu? Kita tengok. Okey, duit warna merah tu. Berapa ringgit tu? Banyak lah kan? Okey, jadi dia buat apa tu? Dia masukkan duit raya dia tu dalam okey, jap. Okey. Dia akan masukkan duit dia dalam tabung ni lah. Okey. Boleh letak. Okey, beri tu bukan untuk Isyal. Okey, jadi tabung ni awak akan simpan lah dalam ni. Dan lama-lama jadi banyak betul. Kalau awak dapat duit, ada yang dapat 500, 200, 300 betul. Okey, jadi sebenarnya pada hari ini kita akan mempelajari topik yang berkaitan dengan menabung, iaitu iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, jadi kita tengok dulu pada subtopik yang pertama, iaitu apakah itu simpanan. Jadi simpanan itu adalah merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi ataupun laci, ataupun kita guna ni apa? Tabung. Okey. Jadi sebenarnya wang yang kita simpan ni memberi kelebihan di dalam bank yang memberikan pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Okey, nanti kita akan belajarlah apakah itu pulangan mengikut kadar faedah yang akan kita terima daripada pihak bank. Okey. Next. Okey, jadi kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu akaun simpanan. Okey. Jadi akaun simpanan ni kita tengok ni ialah akaun yang sesuai untuk kegunaan harian dan menyimpan wang dengan kemudahan pengeluaran yang mudah. Okey, maksudnya hari-hari awak pakailah. Macam saya pun pakai. Jadi saya nak tanya soalan kepada Faris. Okey, bangun. Okey, daripada 3 tu, berikan saya satu contoh apa yang awak nampak
jenis bank yang awak nampak? Maybank. Maybank Okey. Yang ni? Public Bank. Public bank betul lah. Okey, yang last? Bank Rakyat. Bank Rakyat. Okey, terima kasih, boleh duduk. Okey, itu adalah jenis-jenis bank yang awak boleh gunalah untuk akaun simpanan harian awak lah. Okey, next saya akan terangkan secara general je sebab nanti awak akan terangkan kepada kawan awak lah. Okey. Jadi akaun seterusnya adalah akaun simpanan tetap yang mana simpanan untuk tempoh tertentu dengan kadar faedah yang tetap. Maksudnya nilai kadar faedah tu akan kekal je, dia tak akan berubah. Jadi dan tidak boleh dikeluarkan sebelum tempoh matang tanpa penalti. Maksudnya dia dah bagi tahu duit awak tu berada pada tempoh matang baru awak boleh keluarkan. Kalau awak keluarkan sebelum tu, awak akan dikenakan penalti. Okey, faham? Okey, next. Okey, yang seterusnya adalah akaun semasa yang biasanya digunakan oleh peniaga atau individu yang memerlukan urusan kewangan yang aktif dan besar. Contohnya, awak memiliki satu syarikat, jadi syarikat awak memerlukan akaun semasa. Kalau tak, sebab selalunya syarikat yang besar-besar memerlukan pengeluaran duit yang banyak. Contoh macam RM10,000, RM100,000 dalam satu masa. Jadi penggunaan akaun simpanan yang biasa tak boleh. Jadi syarikat perlukan ada akaun semasa untuk mengeluarkan duit. Dalam bentuk apa tu? Cek. Dia tak boleh keluarkan macam tu je. Dia kena ada cek lah. Okay. Right, next. Adalah pelaburan. Okay, pelaburan ni apa? Pelaburan ni adalah satu langkah alternatif awak untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa ataupun keuntungan modal. Maksudnya, awak menggunakan duit simpanan awak untuk melabur, contohnya lah macam beli emas. Beli apa lagi? Beli tanah lagi? Saham lagi? Rumah. Awak beli rumah, awak sewakan, itu adalah contoh pelaburan untuk mendapatkan pendapatan dalam bentuk pendapatan semasa ataupun keuntungan modal awak lah. Okey. Ni adalah contoh dia, iaitu saham. Saham ni adalah pemegang hak milik dalam sebuah syarikat. Bila kita membeli saham, kita jadi pemilik sebahagian kecil syarikat itu. Okey? Maksudnya, contohlah dalam satu company besar, awak beli saham. Saham, jadi awak akan berada, nama awak akan ada di sebahagian kecil syarikat tu. Faham? Okey, jadi awak akan dapat untung daripada syarikat tu sendirilah. Okey, jadi amanah saham ni adalah dana pelaburan yang dikumpulkan dari ramai pelabur dan diuruskan oleh pengurusan dana profesional. Macam contohnya adalah amanah saham Nasional Berhad. Ini saya bagi contoh lah daripada pengalaman saya. Saya pun menggunakan amanah saham Nasional Berhad. Okey. Hari tu, alhamdulillah lah saya dapat dalam anggaran RM300 lah dividen ataupun faedah yang saya dapat. Setelah saya kumpul duit saya dalam masa setahun. Okey. Hartanah. Ni hartanah ni adalah pelaburan dalam bentuk fizikal. Maksudnya awak melabur dengan membeli sesuatu barang. Contohnya apa tu? Rumah lagi? Ataupun bangunan komersial. Bangunan komersial tu macam dekat DIY, 7E, Speedmart tu bangunan komersial. Rumah-rumah awak lah, apartmen. Awak beli satu bangunan tu, semua orang boleh sewa dekat rumah awak tu. Dan tanah lah. Selalu kalau nak buat ladang, awak jual apa? Jual tanah lah. Tu ada salah satu contoh tanah lah. Okey. Jadi, okey. Kita akan pergi kepada apa yang kita katakan keuntungan ataupun dipanggil faedah mudah. Faedah mudah ni adalah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan ataupun prinsipal untuk suatu tempoh masa yang tertentu. Okey, jadi setiap hujung tahun tu awak akan mendapat faedah lah daripada sesuatu tahun tu. Awak simpan dah cukup tahun, awak akan dapat faedah. Okey. Macam contoh tadi ASNB tu, hujung tahun awak akan dapat satu dividen ataupun faedah mudah lah. Alright. Jadi ini adalah formula macam mana awak nak kira faedah mudah. Apa tu kelas? Tengok. Saya zoomkan sikit.
I sama dengan PRT. Okey, I itu apa? Okey, faedah maksudnya apa yang awak akan dapat bila di hujung tahun tu. P apa? Principal ataupun dipanggil apa tu? Simpanan. R adalah kadar faedah dalam berapa peratus kan? Di dalam bentuk apa? Peratus. Dan T adalah masa dalam tahun. Okey. Okey, contohlah macam kalau kadar peratus tu boleh jadi 5.25, 4%, dia bergantung. Kalau simpanan ni ikut awak lah. Berapa banyak awak simpan dalam tahun tersebut dan masa berapa lama awak simpan. Okey, boleh ikut? Okay, jadi saya akan tunjukkan awak satu contoh soalan bagaimana nak tackle ataupun menjawab soalan dengan betul. Okey, step pertama awak kena hafal lah formula ni. Okey, I sama dengan PRT. Okey, jadi ingat tak kalau soalan yang panjang macam ni, banyak ayat ni, apa yang kita kena buat dulu? Tulis. Okey, ingat dah bagus. Okey, info. Jadi info. Okey. Okey, kita tengok Badrul menyimpan. Okey, jap. Sorry, saya zoom sikit. Okey, Badrul menyimpan berapa ribu tu? 5,000. Okey, kalau menyimpan huruf apa yang kita guna daripada PRT ni? P. Okey, P sama dengan RM 5,000. Okey. Jadi R adalah dengan kadar faedah iaitu sebanyak 3%. Kadar faedah apa? R. Okey. 3%. Disebabkan dia panggil 3%, 3 okey, bagus. 3/100. Okey. Dan dia kata apa tu? Sekejap. Dalam tempoh berapa tahun? 2. Okey, tempoh 2 tahun tu apa? T. Okey. T. Jadi T tu berapa? Okey, kalau T memang kena dalam tahun, tak boleh dalam bulan ataupun minggu ataupun hari. Wajib dalam bentuk tahun. Kalau bukan dalam tahun kena buat apa? Kena tukarlah. Okey, jadi kita tengok macam mana saya selesaikan soalan tersebut. Okey. I sama dengan P berapa? 5,000. R sama dengan nak ni kan ni? Saya dah cakap lah 3%. Okey, darab dengan 2. Okey. Okey. Boleh kira? Okey. Okey, jadi saya akan pilih secara rawak siapa yang akan dipanggil ke hadapan. Jadi kira dulu dengan masa yang ada ni. Okey, dah ada yang dapat. Okey. Jadi saya akan panggil je secara rawak. Okey, saya nak panggil Izati. Okey. Okey, tuliskan jawapan awak dan awak terangkan macam mana. RM 300. Okey. Mula kena buat apa? Terang dulu. Darabkan 5,000 dengan 3%. Lepas tu darab dengan 2. Okey, jawapan dia? Jawapannya RM300. Okey, lain dapat 300? Dapat. Okey, dapat. Okey, bagi tepukan untuk Izati. Okey. Okey, jadi untuk memantapkan lagi kefahaman awak tentang faedah mudah dan simpanan serta pelaburan ataupun saham, saya minta untuk awak bentukkan dalam 5 kumpulan. Okey, jadi boleh awak bentukkan sekarang. Berdasarkan nama-nama yang saya dah tetapkan tu lah. Okey, boleh duduk dalam kumpulan masing-masing.
Okey. Okey, boleh pandang depan dulu. Tengok, saya akan bagi arahan. Jadi minta awak fokus dulu. Okey. Jadi ini adalah kotak yang mengandungi soalan yang secara rawak. Okey. Jadi arahan saya adalah awak perlu ambil wakil kumpulan perlu ambil satu soalan daripada bekas ni dan dia mempunyai penerangan berkenaan dengan simpanan dan pelaburan yang mana awak kena tampal lah. Okey. Jadi ada 5, jadi dia akan tulis kat sini, awak kena maklum pada saya apa yang awak dapat. Okey? Faham? Dan bila awak nak selesaikan soalan, awak perlu guna ni. Dan saya akan sediakanlah pen sebatang untuk satu kumpulan. Okey, setelah awak dah berbincang, dah menyelesaikan soalan tersebut, apa yang perlu awak buat adalah kumpulan 1 tampal di sini, kumpulan 2 tampal di sini, kumpulan 3 sini, kumpulan 4 sini dan kumpulan terakhir 5 di hadapan. Okey, jadi bila dah selesai, awak dah tampal, seorang saja akan kekal di awak punya section lah, orang kata. Kita panggil section. Jadi awak kumpulan yang lain, ahli kumpulan awak tu akan pergi ke kumpulan yang lain dalam bentuk circle macam ni. Faham? Jelas? Okey. Dan awak yang wakil tu akan menguasailah apa yang awak akan terangkan berdasarkan soalan tu. Kumpulan lain akan menyalin nota berdasarkan apa yang awak dapat. Faham? Faham kelas? Jelas? Okey, saya minta tak nak keluar semua dulu, keluar satu-satu. Okey, kumpulan pertama. Okey. Okey, dapat apa tu? Buka. Akaun simpanan. Okey. Okey, jap. Awak ambil satu kertas, satu ni. Okey, saya akan bagi awak ni. Dah ambil. Okey, ambil 2 ni, awak belahkan nanti. Satu untuk tu, satu untuk tu. Okey, next kumpulan 2. Belakang. Ni. Okey, buka. Siapa yang awak dapat tu? Account. Okey, paling depan lah, bagus. Okey, ni. Ambil satu ni dan satu pen. Okey, saya akan bagi awak 2. Jadi awak kena tampal satu-satu. Okey. Next, kumpulan 3 belakang. Kita pusing-pusing sikit lah bagi ni. Okey, buka apa yang awak dapat tu. Okey. Itu kadar faedah. Ambil ni dulu. Ambil satu pen. Saya akan bagi 2. Okey. Okey dah. Lepas nanti saya bagi. Okey, kumpulan 4. Ada 2 lagi. Okey. Okey, apa yang dapat? Oh, tu apa? Saham dan amanah saham. Saham dan amanah saham. Okey. Okey, ni ambil ni. Okey, awak ambil 2 ni. 3 lah. Boleh pecah 3. Ke nak satu lagi? Okey. Okey, last kumpulan last. Mana? Dapat apa? Oh, pen. Okey. Alright. Okey, last. Awak dapat 2. Akaun semasa dengan hartanah. Okey, jap. Dah ambil pen. Alright. Okey. Jap, saya bagi lebih sikit. Okey, jadi awak boleh mula berbincang untuk menyelesaikan soalan dan fahamkan daripada nota peta iting tu macam mana awak dapat. Boleh? Boleh kelas? Okey.
Okay, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya kepada saya lah untuk make sure. Nak tengok soalan. Tidak ada. Bulakah faedah selepas 4 tahun? Okay, bahagikan tugasan. Siapa nak buat ni, siapa nak fahamkan. Mana kertas saya bagi tadi? Tak dapat. Satu lagi, yang ni. Okay. Ya. Sorry. Soalan salin lah. Faedah tu. Sekarang ni dia nak buat apa? Kadar faedah pengguna. Kadar faedah huruf apa? Kan? Dia simpan apa? Simpan P. Betul. Okey, ni dia dapat faedah berapa banyak? Ni apa? Interest. I. Okey. Ni 2 tahun. Jadi apa yang tak ada? R. Jadi awak kena cari. R. Okey, faham. Cari R. Nah. Okey, kumpulan berapa ni? 4 boleh? Okey, kalau nak kepastian boleh angkat tangan, saya akan datang ke depan. Okey, awak dapat apa ni? Ni. Saham. Dengan amanah saham. Awak cuba fahamkan saham tu. Okey. Tengok dalam buku tak, muka surat berapa tu? 53. Okey, sementara kawan awak tu tengah selesaikan dengan ni. Awak yang lain tu cuba tengok, fahamkan apa yang awak tahu berkenaan saham. Okey, boleh? Dalam ni, betul. Sekejap. P kan? P tak ada. Okey, I dah ada. I letak kiri 160. Tu ni darab dapat 0.12. Betul awak bahagi. Dapat P berapa? Betul? Berapa terdekat? Jadi 1.3.3. Okey, 2 lah. Okey, kalau awak dah tu, awak salin soalan dan terus selesaikan awak punya jawapan tu. Okey, 5 minit lagi. Okey, cepat mula. Salin. Siapa, mana pen ada? Asing-asing, ada 2 kan saya bagi tadi. Salin soalan tu. Tu mana soalan tu? Apa? Salin soalan dia terus buat penyelesaian. Yang ni je. Okey dah. Bulan ni dah. Okey, bagus. Ya. Okey, jap. Mana soalan? I ni depan 3 tahun T. 48. Okey, kadar faedah 4%, 4% skip betul. Boleh faedah. Okey, ni I dia. I ikut PRT jadi ni 4/10 darab 3 betul. Ya,
saya cek. 4/100. Okey, dah okey betul. 160. 160 kaedah ni. Jadi okey betul jawapan ni. Jadi jawapan ni betul. Okey, awak boleh salin dah. Terus. Salin. Okey, boleh. Dah dapat dah jawapan ni? Ha? Belum. Dah dapat. Ni sini. Okey. Oh, salin ni, masukkan nilai ni dulu dalam ni. I berapa? Okey betul. Jadi 3000 dah 2. Lepas tu kalau darab kena bagi, kalau nak bagi sebelah kena bahagi. Okey. Betul lah apa yang Aimi buat ni. Okey, bincang. Ya saya. Ha? Nak kepastian? Ya. Tunjuk. Aina menyimpan kadar 6%. 6% tahun, setahun. Okay, 1. Kita Faiz menyimpan 800. Betul, selama setahun berapa jumlah? Faiz 5. I 200. Okay. Okay, biar dulu. Tunggu arahan saya untuk awak tampal. Okay, kumpulan ni boleh? Dapat dah kan? Ada 2. Okay. Tulis 360. Tak tekan apa-apa. Tekan 360. Bahagi. Answer. Wah, berapa? 0 point. Darab 100 kan? Sebab nak dalam peratus kan? R kan dalam peratus betul. Kena darab dengan 100. Okey. Okey, lebih kurang lagi 3 minit. Saya bagi masa. Tak boleh? Alamak, ya Allah. Boleh? Kumpulan ni dah. Dah awak ni. Tak apa. Tulis sambung. Okey dah. Awak boleh tampal kat dinding. Asing lah. Okay. Sorry? Saya bagi mana tu ada berapa? Naik ni. Benda ni. Cukup tak? Awak pecahkan lah. Kan? Okey, cek betul-betul. Pastikan awak punya jawapan tu betul tak salah. Okey, yang nak bentang tu pastikan awak kuasai sepenuhnya. Okey, kalau ada soalan boleh tanya saya. R tu dalam? Sebab R tu dalam apa, Aimi? Dalam peratus. Okey. Okay. Siapa ni bentang? Siapa? Ni. Nisa. Okay. Saya ingat nama. Ini dah kan. Okey. Ni awak tampal kat mana ni? Depan dah. Okey. Jadi kumpulan awak akan pergi mana? Sana. Dia akan pusing kan. Okey dah kan. Okey, tampal kat dinding tu kuat-kuat takut jatuh. Nanti rosak pula. Satu, okey, tulis 160. 160 bahagi per. Per. Berapa? 0.12 sama dengan P. Okey, betul. Bawah P sama dengan RM. Berapa tu? RM1,333.33 sen.
Okey. Dah. Okey, dah. Ni dah. 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 Okey, last. Kumpulan last. Okey, boleh awak tampalkan dulu awak punya hasil kerja di tempat yang saya dah berikan. Okey, ni kumpulan awak ni. Okey. Okey, tampal sekali nota kecil yang saya dah bagi tu. Okey, yang lain duduk dulu. Wakil je. Yang ketua je bangun. Duduk. Hati. Okey. Sekejap. Nak beri laluan. Bagi mudah sikit awak nak bergerak. Okey. Sedia? Dah sedia? Dah belum last? Okey, kumpulan yang berlainan akan pergi ke belah kanan awak. Okey. Boleh mula bergerak sekarang. Dah mulakan pembantaian awak. Okey, kumpulan sana. Kumpulan 5, 1. Okey, Adam, tunggu jap. Okey. Dah nak dengar. Dia punya formula sini. I sama dengan P RT. Info, kita keluarkan info dulu. Kita nak cari P. So R kita dah tahu kan. R 4% sama dengan 4/100. T pun kita dah tahu. T 3 tahun. Dengan I kita dah tahu 100, faedah dia kita dah tahu 160. So kita kena cari P. Kita kena mula kita kena buat jalan kerja dia. 160 sama dengan P kurungan 4/100 kan. Lepas tu 3 kurungan juga. Lepas tu 4/100 darab 3. P kita tak ada nombor kan. Lepas tu dah dapat jawapan, kita pindahkan sebelah jadi bahagi. Darabkan ni dulu. Dah bahagi 160 per 0.12 sama dengan jawapan dia P. So jawapan P adalah RM 1333 ringgit 33 sen. Okey. Bagi. Okey. Sekarang. Okey. Dah. Okey. Okey, okey, kita pergi. Okey, Nisa. Saya nak dengar. Awak nak terang bagaimana ni? Atas. Akaun simpanan. Akaun simpanan tetap. Okey. Terangkan. Terangkan. Akaun simpanan tetap ni boleh menyimpan simpanan mengikut kemampuan masing-masing. Simpanan ikut masa tertentu, contoh sebulan, 9 bulan atau setahun. Okey. Lepas tu ditawarkan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding akaun simpanan. So mana lebih untung? Yang ni ke akaun simpanan semasa? Yang ni. Sebab dia kata apa tu? Kadar faedah Kadar faedah lebih tinggi. Jadi untung awak lebih banyak lah kalau awak guna akaun simpanan tetap ni. Okey, sambung. Wang tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Sedia simpanan akan dikeluarkan pada pemegang akaun. Okay, jadi maksudnya apa? Dia kelebihan dia dekat kadar apa dapat faedah yang banyak kan? Tapi apa kurangnya? Kurang dia tak boleh keluar sebelum tempoh matang. Betul kan? Okey, dia tak boleh keluar sewenang-wenangnya lah. Dia ada tempoh dia baru boleh Keluar. Okey. Okey. Okey dah?
Okey, dah awak boleh beralih kepada kumpulan seterusnya. Okey. Pusing. Dalam bentuk pusingan. Okey, saya nak dengar Syaukan menerangkan. Okey, saya nak dengar. Okey. Sini Jiti ha. Okey, mula. So soalan Hafiz dia nak dalam faedah. So Hafiz menyimpan 1000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun dengan tempoh selama 2 tahun. Berapakah jumlah faedah yang diperolehi? So info dia P sama dengan 100, P simpanan, R P sama dengan RM1000, simpanan, R kaedah, Okey, jap. R kadar faedah sebanyak 3% ataupun 3/100, T dengan tempoh masa dalam tahun sama dengan 2 tahun. Dia menyimpan duit 1000 dalam masa 2 tahun. So dia nak cari faedah I. So kira je macam biasa, dalam kurungan 1000 3 per bahagi 3 bahagi 100 kat kurungan balik dengan per 2 dengan 2 tahun. So jawapan dengan 60. Jawapan dia sama dengan faedah yang dia dapat RM60. Okey. So saham. Syarikat akan terbitkan saham bertujuan untuk mengumpul modal. Lepas tu individu yang membeli saham dari sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat. Macam orang tu yang beli saham daripada syarikat mana-mana, dia merupakan sikit daripada pemilik syarikat tersebut. Dia ada sebahagian lah. Dia membantulah untuk menaikkan nama syarikat ni sebab dia beli saham dia. Jadi nama dia perlu ada dalam sebahagian daripada syarikat tu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Yang dia macam dia simpan duit hujung tahun macam dia akan dapat keuntungan lah daripada saham tersebut. Itu amanah saham pula. Dikendalikan oleh syarikat yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Amanah saham ni macam simpan orang-orang yang handal dalam amanah saham je boleh mengawal syarikat ni untuk orang yang simpan duit. Bantuan akan diberikan bagi mereka yang kurang arif berkenaan pengurusan wang mereka. Maksudnya macam yang nak melabur dalam amanah saham ni, kalau diorang tu tahu, syarikat sebahagian daripada syarikat tu akan tolong diorang untuk menguruskan duit diorang. Dia akan berikanlah penerangan untuk keluar macam mana dalam. Betul. Syarikat unit amanah akan mengumpul wang daripada pelabur untuk memberikan pulangan dan menguntungkan para pelabur. Maksudnya orang tu yang melabur dalam amanah saham ni, berapa banyak dia labur, orang tu akan kumpul, makin banyak, lepas tu pada akhir bila diorang nak keluarkan akan dapat keuntungan lah daripada para pelabur. Okey, faham. Syarikat tu bagi duit lah untuk pelabur. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, dah kelas? Okey, boleh bergerak kepada kumpulan lain. Okey, kita nak pergi kepada adik manis kita ni. Adik kaulah kita. Okey. So, ni soalan dia. Aiman menyimpan dalam akaun kadar faedah 6% setahun. Jika Faiz menyimpan RM800 selama setahun, berapakah jumlah yang Faiz akan terima? So, soalan ni, dia nak kadar faedah Faiz lah. So, kita mula kena keluarkan formula. Jadi, I bersamaan dengan BRT. So, lepas dah buat formula tu, baru kita keluarkan info. So, P ni ialah prinsipal, bermaksud simpanan. Jadi, simpanan dia ialah 800. So, R ni ialah kadar faedah. Peratus lah kan. So 6% ataupun boleh ditukarkan dengan 6/100. So T ni ialah tahun, tempoh dalam setahun. So dia nak setahun lah kan, 1 tahun. So bila dah dapat info apa semua, baru kita boleh kira. So I ni bersamaan dengan 800 darab 6/100 darab dengan 1, ataupun boleh buat kurungan dalam kalkulator. Lepas tu bila dah dapat jawapan semua ni, barulah kita dapat faedah dia. So faedah dia ialah RM8. Okey. Faham. Okey, ni nak tanya Musiha. Okey. Mic. Okey, kalau berkenaan faedah ni kan. Okey, lagi
lagi tinggi simpanan maksudnya lagi tinggi apa? Dia dapat faedah dia tinggi ke rendah? Tinggi faedah lagi tinggi. Okey. Kalau dia punya peratus tinggi, dia akan lagi banyak dapat faedah dia lah. Betul? Okey. Sambung hartanah. Okey, hartanah ni pula dia ialah faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah macam keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan, iaitu sewa lokasi seperti prospek hartanah pada masa yang akan datang. Faham? Maksudnya apa? Okey. Maksudnya hartanah ni ialah tanah yang kau sewa. Beli, sewa ataupun Lepas tu, individu yang melabur dalam hartanah ni dia akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa ataupun keuntungan modal. Faham? Kalau sewa tu bulanan dapat. Contohlah macam rumah awak beli 300,000, awak sewa sebulan 2,000. Okey. Setiap bulan dapat 2,000, lama-lama awak akan dapat lebih daripada 300,000. Jadi untung tak? Balik modal tak? Okey, jadi berkenaan yang ni kan faktor-faktor ni. Maksudnya ada sebahagian tempat yang tidak sesuai lah. Contoh macam kalau awak duduk dekat awak jual rumah dekat tengah sawit, penuh dikelilingi sawit, ada kau nak duduk? Sebab apa? Sebab Nak berhubung luar lagi apa? Bahaya betul. Dekat sawit banyak apa? Ular, binatang buas kan. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mengganggulah pelaburan dari segi hartanah. Jadi selalunya yang menguntungkan hartanah ni apabila awak jual atau awak beli dekat bahagian-bahagian bandar ataupun tempat tumpuan penduduk. Okey. Bagus. Okey, terima kasih. Okey, dah siap, boleh pergi kepada kumpulan yang seterusnya. Dah berapa kumpulan ni? Ni kumpulan terakhir. Okey. Kumpulan terakhir kita pergi. Ni belum Okey, saya nak pergi kepada kumpulan ni. Okey. Sekejap, mula balik. Saya nak dengar. Sorry. Kita orang dapat soalan Fatin menerima faedah sebanyak RM360 selepas menyimpan RM3,000 selama 2 tahun. So kita orang nak cari kadar faedah. Lepas tu kita soalan ni susah sikit. Sebab penyusunan info tu lain daripada kita biasa. dah dapat faedah. Faedah dia RM360. Lepas tu simpanan dia RM3,000. Kita tak jumpa lagi peratus dia. Lepas tu tahun dia 2. Lepas tu kita susun kan kita kan nak cari peratus. Jadi bila nak cari peratus, simpanan kena darab dengan tahun. 3,000 darab 2. Lepas tu kena dapat 6,000. Lepas tu dikebawahkan bila darab, dia kebawahkan jadi bahagi. So 360 bahagi 6,000. Lepas tu kita dapat 0.06. Lepas tu kita orang darabkan dengan 100 sebabkan dia nak cari tu peratus. So dapat 6%. Okey. Faham? Okey. Lepas tu akaun semasa. Akaun semasa boleh menyimpan simpanan mengikut kemampuan masing-masing. Contohnya korang ada RM10. Lepas tu korang boleh simpan dari RM10 tu. Lepas tu lama-lama jadi RM10,000 macam tu. Lepas tu boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Perniagaan tu macam kalau korang ada syarikat lah, senang sebabkan dia boleh keluar masuk duit. Lepas tu boleh melakukan pembayaran melalui cek. Korang kan nak keluarkan duit tu kan banyak, so korang kena guna cek. Lepas tu perlu kemukakan seorang perujuk untuk membuka akaun. Tidak mendapat faedah tetapi dikenakan caj perkhidmatan. Lepas tu dibenarkan melalui kad debit selain cek. Contoh perbankan internet, telefon dan lain-lain. Ni macam bank dalam phone. Okey, akaun semasa ni orang biasa-biasa boleh ambil ke? Tak boleh, dia kena yang ada syarikat. Okey, sebab wang dia sangat Besar. awak akan dapat untung tak untuk menggunakan akaun semasa ni sebenarnya? Tak, sebab dia kenakan cas. Tak kan, sebab dia kata apa tu? Faedah. Dia dapat faedah tetapi dikenakan cas perkhidmatan. Awak kena bayar. Tapi kalau ikutkan menggunakan akaun semasa ni, awak ada syarikat. Jadi sebenarnya syarikat awak tu sendiri dah untung. Kan banyak, betul? Jadi akaun semasa ni untuk syarikat je, bukan untuk kita yang kecil-kecilan ni lah, macam orang biasa.
Dia company yang besar, menggunakan duit yang banyak, simpanan yang mungkin juta-juta, bilion. Jadi menggunakan akaun semasa. Okey, faham? Okey. Okey dah? Okey, sudah. Okey, jadi semua dah pergi ke inilah kumpulan yang berlainan lah. Jadi last kali awak akan kembali kepada kumpulan masing-masing kan. Okey. Jadi saya nak awak duduk semula pada kumpulan masing-masing tadi. Okey. Okey, semua pandang depan, bagi tumpuan kat saya. Okey, jadi macam mana? Banyak tak input yang awak dapat pada pembelajaran hari ini? Banyak kan? Okey, akaun daripada akaun simpanan, simpanan semasa, simpanan tetap, hartanah, atau ada amanah saham, lagi ada amanah ataupun saham. Okey, jadi untuk saya nak menguji tahap kefahaman awak, saya akan bertanyakan soalan secara rawak lah kepada orang yang terpilih. Jadi pertama saya akan tanyakan soalan kepada ni lah, wakil lelaki kita ni. Okey, Adam. Okey. Jadi berikan, okey boleh bangun. Okey, berikan saya maksud ataupun apa yang awak faham berkenaan dengan akaun simpanan. Akaun simpanan ni sesuai untuk kegunaan harian. Okey, guna harian. Okey lagi? Dia boleh keluarkan duit bila-bila masa je. Itu apa? Kalau boleh keluarkan apa? Duit bila-bila masa tu adalah kelebihan ke kekurangan? Kelebihan dia. Okey, akaun semasa ni ada tak faedah dia? Ada tapi lebih rendah daripada akaun simpanan tetap. Okey, dia kurang untung tapi kelebihan dia apa? Boleh keluarkan Duit bila-bila masa. bila-bila masa. Jadi setiap akaun yang awak hidupkan ni sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangan. Okey, terima kasih. Boleh duduk. Okey, bagi tepukan untuk Adam. Okey, jadi soalan seterusnya saya nak tujukan kepada Afra. Okey. Soalan. Okey. Jadi soalan saya berbunyi. Berikan saya apa yang awak faham berkenaan dengan faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan mengikut kadar yang tertentu ke atas jumlah wang simpanan untuk suatu tempoh masa tertentu. Maksudnya, okey, saya nak tanya. Okey, faedah yang awak dapat tu tiap-tiap tahun boleh berubah tak sebenarnya? Berdasarkan apa yang awak berdasarkan soalan yang awak tengok tu, berapa faedah yang awak dapat tadi? Berapa peratus tu? 6? 6. Okey, yang ahli kumpulan awak tadi dapat ada faedah dia selain tu dapat berapa? Ada berapa selain 6? Berapa boleh jadi? 12. Berapa? 12. Tinggi betul. Ada 3 betul. Tengok tadi, ada berapa ratus? 3. Ada 3, ada 4. Jadi dia ikut tahun dan dia berubah-ubah lah. Okey. Faham? Okey, terima kasih. Okey, bagi tepukan untuk Afra. Okey, jadi soalan yang terakhirlah untuk ni saya bagi kepada Fatihah. Okey. Okey, berikan saya formula faedah mudah. Okey, dan awak namakan setiap satu huruf yang mewakili formula tersebut. Okey. I sama dengan PRT. Okey. I faedah mudah. P simpanan. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil apa? Principal. Okey, bagus. Okey. R peratus. Peratus ataupun kadar faedah. Faedah. Okey. T masa. T masa dalam setahun. Kalau saya bagi dalam bulan perlu buat apa? Kena tukar. Kena tukar dalam tahun. Okey. Betul. Okey, bagi tepukan untuk Fatihah. Okey. Jadi sebelum kita menutup kelas kita pada hari ini, saya ingin menggunakan lagi satu. Sekejap. Okey, saya akan gunakan sekejap bagi saya masa sekejap.
Bismillah. Dapat tak? Sekejap okay. Kita bagi lagi wheel of name ni. Tak nampak? Okay. Nama yang terpilih, kita tengok siapa yang kena. Okay, siapa yang bertuah? Okay, ada 2 Karisa. Jadi saya kenal dia ni. Nur Karisa. Jeffrey. Okay, jadi tak apa, jangan risau, saya akan bantu awak. Okay, bagi saya sedikit rumusan pembelajaran apa yang awak dapat pada hari ini. Aduh, sorry. Okay. Dapat belajar tentang akaun simpanan tetap, saham. Okay, lagi? Okay, formula yang awak belajar hari ni apa? I sama dengan PRT. Itu apa sebenarnya? Nak kira apa? Faedah? Nak kira faedah mudah. Faedah mudah. Okay. Jadi faedah mudah tu menguntungkan ke merugikan kita? Menguntung. Menguntungkan lah, tapi mengikut pada kaedah ataupun tempat yang awak simpan tu. Okay, bagi tepukan untuk Karisa. Okay, jadi saya nak tanya, nak rumuskan untuk yang terakhir. Okay. Okay, yang last ni saya nak bagi ke depan lah. Okay, tak apalah, dia nama yang sama. Okay, kita pergi bagi yang bawah dia. Okay, Karisa Alia. Okay, jap. Okay. Sini. Pandang. Okay, apa yang awak dapat untuk pelajaran hari ini? Saya dapat membezakan akaun simpanan dengan akaun tetap. Apa yang awak dapat bezakan? Bagi saya contoh. Simpanan biasa dengan simpanan tetap. Akaun simpanan dia boleh keluarkan bila-bila masa, tapi tetap tak boleh. Tetap tak boleh? Betul. Okay, dia tempoh apa? Tempoh matang. Bila dah matang baru boleh keluar. Kalau dia keluarkan bukan pada tempoh matang, apa jadi? Kena charge apa? Penalty kan. Okey. Okey. Beri tepukan untuk Aisyah. Okey, baik. Jadi saya akan rumuskan sikit sebab ada azan. Jadi perlahankanlah suara saya sikit. Okey, jadi untuk saya rumuskan ni, pembelajaran hari ini adalah berkenaan dengan simpanan dan pelaburan. Okey. Simpanan ni awak simpanlah. Awak simpan duit dalam akaun. Dia ada sama ada dalam pihak sendiri ataupun syarikat. Jadi awak akan dapat faedah. Betul? Dapat apa? Faedah yang benda tu adalah menguntungkan. Mengikut tahun lah. Ada tahun dia punya kaedah faedah berbeza. Ada 6%, 5.25, 4% bergantung kepada tahun dia. Faham? Okey, jadi formula pun kita dah belajar tadi, iaitu I equal to PRT, iaitu faedah mudah kan nak kira. Okey, itu awak nak kira keuntungan awak dapatlah dalam tahun yang dimintalah. Okey, dan yang terakhir adalah pelaburan. Pelaburan ni mana awak membeli sesuatu, contohnya dalam bentuk hartanah lah. Tadi kan kita dah belajar hartanah yang mana dia menguntungkan kita dalam jangka masa yang panjang ataupun lama. Awak labur banyak, beli rumah 300,000, mungkin dalam 10 tahun yang akan depan bila awak dah sewa, awak akan dapat mungkinlah lebih daripada 300,000. Contohnya berapa ribu boleh? Jadi 400, mungkin 500,000, mungkin 600. Okey, faham? Faham kelas? Okey, jadi itu sahaja daripada kelas kita pada hari ini. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.